dah jumpa satu rak besi dapur yang berbaloi untuk korang beli. Memang sangat sesuai untuk korang letak pada dapur ataupun korang nak hadiahkan kepada mak bapak korang untuk diorang letakkan dekat dapur rumah diorang. Selain harga dia yang murah daripada korang beli dekat kedai luar, yang berbaloinya untuk korang dapatkan rak dapur ni sebab pemasangannya begitu mudah. Tak perlu untuk korang cantumkan satu persatu part pada rak besi ni. Rak besi ni jenis lipat. So, korang just buka sahaja lipatan rak besi ni dah settle. Tapi jangan lupa untuk lock pada dua bahagian ni untuk dia punya safety dan terus siap rak ni. Nampak? Terus jadi rak dapur 5 tingkat. Simple je kan? Tak perlu bersusah payah nak pasang satu persatu. Kotlah kalau korang dah tak nak pakai lagi, boleh terus lipat je rak ni balik dan simpan dalam kotak. Simple, memang best. Dibagi juga getah stopper ni untuk dipasangkan pada setiap penjuru rak besi ni, dan juga tersedia roda untuk korang pasang pada bahagian bawah rak ni. Yang ini option, terpulang nak pasang ataupun tak. Tapi kalau nak memudahkan pergerakan rak ni, boleh je korang pasangkan roda pada belah bawah rak ni. Ada stopper pada roda ni, jangan risau. Ada beberapa option saiz dan jumlah tingkat yang korang boleh pilih. Ikutlah mana yang bersesuaian dengan dapur korang. So, pada yang berminat dengan rak besi dapur ni, macam biasa, link aku sediakan dekat bawah ni. Seriously, memang berbaloi.